Saudara, ada 3 perkara yang lelaki ni dia lupa tentang wanita. Pertamanya, lelaki dia lupa sepandai-pandai wanita dengan ilmu dia, dengan pelajaran dia, tapi sebenarnya wanita dia nak dibimbing. Jadi lelaki kalau dalam rumah tangga kena jadi pembimbing, kena jadi ketua lah terhadap wanita. Jangan lembek dan tak boleh nak kontrol isteri sendiri. Keduanya, sehebat-hebat wanita berniaga, dia pandai cari duit sendiri, duit berkepuk-kepuk, dia buat live, dia jual bisnes online, dia boleh cari duit sendiri. Wanita sebenarnya nak dinafkahi oleh pasangan dia. Jadi suami kalau dalam rumah tangga kenalah bagi nafkah, sama ada zahir ataupun batin. Sebab wanita nak dia ada hak dia. Dan ketiganya, sepandai-pandai wanita tu dia boleh berdikari sendiri, segala benda dia buat sendiri, A sampai Z. Dia tak mengharapkan pasangan dia, dia bergerak sendiri, dia bawa kereta sendiri pergi ke mana-mana. Kena tahu wanita perlukan pasangan yang ada tempat untuk dia mengadu masalah dia, penat lelah dia. Dia perlu disayangi, dia perlu dimanja oleh pasangan dia. Jadi lelaki kenalah sentiasa menghargai pasangan masing-masing.